Okey. Jadi, bentuk 2D, This call is now being recorded. bentuk 2D, bentuk 3D, kalau awak tak hafal, keluar soalan, rugi. Sebab dia bukan nak mengira pun, ingat je. Dia tanya berapa sisi, berapa sudut, okey, berapa jumlah paksi simetri yang tak memerlukan pengiraan. Itu semua fakta yang kamu kena ingat. Jadi kalau tak hafal, sangat rugi. Dan biasanya dia akan tanya dalam soalan. Okay, bentuk 2D, apa beza 2D dengan 3D? Kalau 2D tu dia tak ada ketinggian, dia lepeh je macam selai kertas. Itu 2D. Sebab tu dalam bentuk 2D, kita ada bentuk segi empat sama yang kamu belajar kan. Segi empat sama, segi empat tepat, segi tiga sama sisi. Ni nama bentuk pun kena ingat. Dia tak boleh terbalik-terbalik. Tak boleh letak tiga segi sama sisi. Salah tu, tak dapat markah. Nama pun kena ingat ni. Bukan tiga segi, segi tiga. Selalu murid kalau tulis segi tiga, dia letak tiga segi. Tiga segi tu bukan nama bentuk. Tu kalau cinta, cinta tiga segi. Tu betul. Lain dia berbeza. Jadi tolong ingat nama, kalau bentuk yang ada tiga sisi macam ni, kita panggil segitiga. Okay. Kemudian segitiga pula ada banyak jenis. Tak tahu nak keluar yang mana satu. Okay. Kalau sisinya sama, panjang, katalah sini 5 cm, sini pun 5 cm, sini pun 5 cm. Ini kita panggil segitiga sama sisi. Kalau segitiga yang dua sisi je sama, satu lagi sisi dia, dah nampak tak, dia bukan calit, ni calit satu, ni calit satu. Tapi yang ni calit dua. Kalau calit dua, maknanya ukuran dia tak sama dengan calit satu. Contoh, kalau kat sini 4 cm. Jadi sisi sini pun sama, satu calit 4 cm. Tapi sini mesti berbeza selain daripada 4 cm. Mungkin dia 3 cm, mungkin dia 5 cm. Jadi kalau dia ada kaki dua yang sama, kaki kita kan ada dua. Kalau kaki orang yang tinggal satu tu mungkin accident dah sakit, tak kira lah. Dia normal. Manusia normal dia ada dua kaki kan. Okay? Sebab itu dia panggil kaki. Sebab ada dua. Dua sisi yang sama, kita panggil segitiga sama kaki. Itu antara tips-tips lah yang kamu nak ingat, senang, mudah nak ingat nama-nama bentuk 2D. Kemudian, ada satu lagi segitiga. Dia kat sini, di salah satu sisinya, salah satu sudut dia. Dekat segitiga kita ada 3 sudut kan. Satu sudut, 2 sudut. Ni satu lagi sudut. Ada 3 sudut kan. Tapi kalau segitiga yang ada satu sudut yang tajam ni. Tajam ni kalau tercocok berdarah. Macam tu. Tajam. Dia punya sudut berukuran 90 darjah. Kita panggil sudut tegak. Saya rasa kamu dah belajar sudut tegak. Kita ada sudut cakar, sudut tirus, sudut tegak. Sudut tegak nilai dia 90 darjah. Kena ingat tu. Sudut tirus apa, sudut cakar apa, kejap kita go through. Jadi, lagi, apa lagi bentuk yang ada? Segitiga tak sama sisi. Ni tiga-tiga dia tak sama sisi ni. Namanya segitiga tak sama sisi. Lepas tu kita ada bulatan. Kemudian ciri-ciri setiap bentuk dua dimensi tu. Bilangan sisi. Sisi ni garis lurus. Kamu boleh tengok nota tu balik. Siapa yang tak sempat nak baca nota, ni sebelum peksa kena juga. Kamu baca nota ni. Dan fahamkan kenapa bilangan sisi dia 4. Bilangan bucu dia 4. Bucu ni yang tajam. Ni bucu. 1, 2, 3, 4. Bucu. Sudut. Sudut tu yang kita boleh ukur ukuran di tepi. Biasanya di bucu lah. Sudut ni berapa bucu ada, itulah bilangan sudut. Dia sama. Di mana ada bucu, di situlah ada sudut. Kemudian ciri-ciri untuk setiap bentuk tu. 4 sisi sama panjang, 4 sudut bersudut tegak. Maknanya keempat-empat sudut ni nilai dia 90 darjah. Kemudian ada 4 bucu, 1 permukaan rata. Permukaan rata ni kat mana ni? Kau bayangkan ini adalah segi empat sama ni bentuk macam sekeping kertas. Permukaan atas kertas tu lah. Itu kita panggil
Satu, permukaannya rata. Dia tak ada berbonggol-bonggol, dia rata. Dia kan kertas tu kan. Itu maksud dia. Jadi, cikgu rasa cikgu tak perlu go through satu-satu bentuk. Ya. Cuma cikgu nak tekankan mana poin-poin penting yang patut awak tanggungjawab awak untuk baca dan juga hafalkan. Paksi simetri. Apa dia paksi simetri? Ini ramai yang tak faham paksi simetri ni apa. Okey, paksi simetri. Paksi simetri ni kalau nak mudah faham, bayangkan sekeping kertas, kita nak bahagikan kepada dua bahagian yang sama besar, sama banyak. Sama sengitnya sama, keluasannya sama, macam tu. Bayangkan kamu ada sekeping kertas berbentuk segi empat tepat. Kalau kamu lipat pada tengah-tengah ni, lipat, ini garisan titik-titik ni adalah garisan lepas kamu lipat kertas tu. Lepas dah lipat, kamu buka balik. Kamu akan nampak di sini. Kamu akan nampak dua bahagian yang sama besar. Satu bahagian biru ni, satu lagi bahagian hijau ni. Dia sama besar kan? Jadi yang biru ni dengan yang hijau ni sama besar. Dia telah terbahagi dua sama rata. Jadi garisan yang pertama ini kita panggil satu garisan simetri. Okay. Itu kalau kita nak bahagi secara melintang. Maknanya kita nak lipat secara melintang. Kalau kita lipat secara menegak, ini satu lagi garis simetri yang kita boleh lipatkan pada kertas ini supaya membentuk dua bahagian yang sama besar. Okay. Kalau kita lipat di tengah kertas tu, dia akan membentuk dua bahagian juga yang sama besar. Satu bahagian yang hijau ni dan satu lagi sebelah ni. Itu maksudnya. Jadi kita ada dua bahagian hijau dan bahagian biru. Dua-dua bahagian sama besar setelah kita bahagikan dengan garisan paksi simetri yang ni secara menegak. Jadi untuk bentuk segi empat tepat, ada berapa garis simetri yang boleh memisahkan dua bahagian sama banyak? Hanya ada dua, melintang dengan menegak. Itu maksud garis simetri. Kalau kita nak buat garisan begini, katalah cikgu nak ni. Dari sini ke sini. Ini satu lagi garisan simetri. Adakah dia sama besar, sama banyak, sama sengit? Bila kita lipat, bayangkan garisan biru ni adalah garisan cikgu lipat kertas empat segi ni. Bila kita lipat, dia bertemu tak? Dia takkan bertemu, dia akan berlebih. Dia takkan bertemu. Dia takkan bertemu dia takkan bertemu sama besar. Dia akan terlebih sikit di sebelah kanan dan kiri. Ada yang terlebih, dia tak sama bertemu. Faham tak maksud cikgu ni? Faham ke tak? Faham. Okey, alright. Itu maksud garis simetri ya. Dia mesti bertemu, mesti sama. Tak ada yang terlebih keluar. Tak ada yang bertemu sikit. Ada terlebih sikit tapi tak melekat. Tak sama. Dia kena bercantum. Sama. Itu baru maksud paksi simetri. Jadinya, berapa bilangan paksi simetri pada bentuk 2D pun kamu kena hafal. Yang penting kamu dah faham apa itu garis simetri. Jadi, berapa bilangan paksi simetri pada setiap bentuk 2D yang macam dalam nota cikgu bagi ni, korang hafal aje lah. Dan
Kalau kamu tak dapat bayangkan kat mana garisan dia, kalau dia kata garis simetri, paksi simetri ada 6. Kat mana 6 tu? Ada pada muka surat yang 1, 2, 3, 4, 5. Ada pada muka surat yang kelima. Nota pada muka surat kelima ni ya. Okey. Paksi simetri hanya ada pada bentuk 2D. Tak ada pada bentuk 3D. Okey, itu tadi cikgu dah terangkan bentuk 2D tu apa. Dia hanya ada panjang dan lebar. Ukuran panjang dan lebar. Dia tak ada ketinggian. Dia lepeh je semua. Semua bentuk dia lepeh. Okey. Sekarang kita pergi bentuk 3D. Bentuk 3D inilah dia ada ketinggian sebab tu dia ada bentuk. Dia ada tinggi. Ni nampak ni tiang ni. Ketinggian dia tu. Dia ada tinggi. Bayangkan sebuah kotak. Macam kamu beli kotak nak bagi orang hadiah kan? Kotak. Permukaan rata dia ada berapa? Satu yang di atas ni. 2 di bawah dia. Ketiga kanan. Keempat yang kiri ni, permukaan kiri. Kelima permukaan yang belakang ni. Dan yang keenam permukaan yang depan ni. Ni depan. Jadi semuanya ada 6 permukaan. Jadi antara ciri-ciri dalam bentuk 3D yang kamu kena hafal. Permukaan rata dia ada berapa. Permukaan melengkung dia ada berapa. Melengkung tu dia macam bulatan. Jadi garisan dia bukan lurus. Garisan dia mesti melengkung. Lengkung. Dia membulat kan. Lengkung. Lengkungan. Okey, kemudian bahagian tepi. Bahagian tepi ni maksudnya sisi. Sisi dia. Sisi dia ada 12. Semualah. Kalau kamu kira ni. 1, 2, 3, 4. Bawah pun ada. 1, 2, 3, 4. 4 dah 8. Lepas tu kita kira tiang. Tinggi dia. 4 dah 8. 9, 10, 11, 12. Jadi sebab itu tepi dia, bahagian tepi ada 12. Kemudian bucu. Bucu ni yang tajam ni. Kalau tu cocok udara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Macam tu. Jadi itu antara ciri-ciri yang kamu kena hafal dalam bentuk 3D. Sekali nama dia lah. Kalau sisi dia semua sama, kita tak panggil cuboid, kita panggil kubus. Semua sisi sama panjang. Sama panjang ni maksudnya, kalau sini 2 cm, sini 2 cm, semua sisi atas, bawah, kiri, kanan, semua 2 cm. Itu kita panggil bentuk 3D itu ialah kubus. Okey. Alright. Kemudian kita tengok bentuk seterusnya kuboid. Kuboid ni lebih kurang macam kubus je, cuma tidak semua sisinya sama panjang. Tidak semua sisinya sama panjang. Okey. Piramid. Okey. Lepas tu kita ada bentuk piramid, silinder. Cone ni macam kamu makan aiskrim cone tu, macam mana bentuk ni? Macam tu. Sfera. Jadi semua bentuk-bentuk 3D ni kamu baca dan hafalkan. Okey. Dan kita tengok pula nota ketiga ni, paksi simetri, dia ada info pasal paksi simetri, sisi, perpenjuru. Yang ni penting ni, sudut pedalaman dia dan juga jumlah sudut pedalaman. Okey. Ukuran satu sudut pedalaman. Maknanya sudut kat sini. Diana ni siapa ya? Diana, sila sebut nama awak. Ada ke kawan-kawan kelas kita nama Diana?
Kalau tak ada, saya kick je. Nama saya Adriana. Okay. Alright. Yelah sebab sekarang ni scammer dah macam-macam. Dia boleh, Google Meet kita dia boleh hack Okay. Jadi ni kamu kena ingat. Baca juga nota ni sebab kita tak tahu. Tak tahu soalan mana yang keluar nanti. Tadi dia sebut satu sudut pedalaman dia nilainya 60 darjah. Di mana terletaknya sudut pedalaman dia? Kita tengok contoh segitiga ni. Ada kat sini. Ini sudut pedalaman. Sini. Kat bucu-bucu ni lah. Bucu-bucu ni. Okay. Jadi satu bucu ni dia punya sudut 60 darjah. Sini 60 darjah, sini 60 darjah, sini 60 darjah. Kalau tak percaya awak buat lah. Tapi pastikan segitiga tu mesti sisinya sama panjang. Dan kalau awak ukur dengan protektor, memang kita akan dapat 60 darjah. Itu tak boleh ubah. Satu dunia tahu. Dia ukurannya sama. Sebab sudut yang terbentuk daripada tiga sisi yang sama panjang yang telah bercantum, dia akan membentuk segitiga sama sisi. Kemudian dia punya sudut pedalaman mesti 60 darjah. 60 darjah. Jadi kat sini pula ada pula ciri, salah satu ciri yang kamu kena ingat, jumlah sudut pedalaman 180. Mana dapat 180 darjah ni? 60 tambah 60 tambah 60. Itu 180. Itu maksud dia jumlah sudut pedalaman. Untuk segi empat sama. Kalau kita tengok bentuk sudut kat sini, awak rasa sudutnya apa jumlah sudut dia tu? Satu sudut je kat sini. Apa ukuran dia? Ukuran sudut dia. Siapa tahu? Jawab. Tolong jawab. Kalau tak tahu pun jawab tak tahu. Tak ada pun yang jawab cikgu ni. Cikgu tanya ni. Sudut yang cikgu tunjuk ni. Awak rasa berapa darjah? Sini. 90. Ya, 90. Sebab dia adalah sudut tegak. Dia sudut tegak. Memang tajam. Dia L. Kalau sudut-sudut yang betul-betul dia berbentuk L ni, memang sudut dia 90 darjah. Takkan berubah. Jadi 90, 90, 90, 90. 90 darab 4, itu yang dapat 360 darjah. Jadi, satu sudut pedalaman dia berukuran 90. Jumlah semua sudut pedalaman dia 360 darjah. So, begitulah. Cikgu terangkan 1-2 bentuk untuk kamu fahamkan setiap maksud ciri-ciri yang diberi ni. Jadi, bentuk-bentuk yang lain kamu baca sendiri. Dan kena hafal lah. Kena hafal. Okey. Kemudian kita tengok. Ni nama maksud dia sudut tegak ni. Sudut tegak. Dia membentuk L kan? Huruf L. Dia mesti ukuran 90 darjah. Ada juga L yang terbalik. Tak kisahlah L terbalik ke L tak terbalik ke. Kadang L yang macam ni. L yang macam ni. Kan? Kadang-kadang L yang macam ni. Ataupun L yang macam ni. Dia terbalik. Tak kisahlah. Janji dia punya sudut pedalaman ni ialah 90 darjah. Okey. Kemudian ada sudut yang kurang daripada 90 darjah. Dia lebih kecil. Kalau kita garisan yang ni, kita naikkan sikit ke atas, naikkan. Maknanya kita naikkan sini, bawa ke sini kan. Kita naikkan sikit supaya dia membentuk L kan. Dia akan jadi 90 darjah. Tapi kalau sudut tu kurang, dia turun. Dia kurang kan. Yang kurang daripada 90 darjah, kita panggil sudut tirus. Ini soalan famous. Jadi tolong ingat. Tiga-tiga sudut ni. Sudut tegak 90 darjah.
Sudut tirus mesti kurang daripada 90 darjah. Sudut cakar mesti lebih daripada 90 darjah. Itu je. Tolong ingat. Okay. Kemudian kita ada garisan. Okay. Kita belajar pasal garisan. Garisan selari. Apa maksud garisan selari? Dia sama. Dia lari ke arah yang sama. Dia bergerak ke arah yang sama. Macam garisan A dan B ini. Nampak? Dia naik tapi arah ke kanan. Kan? C dan D pun sama. Naik arah ke kanan. Okay. Untuk garisan D dengan E. Dia menurun tapi ke kiri. Sama juga dengan garisan G ke F. Dia menurun tapi ke kiri. Maksudnya garis selari adalah dua garisan yang bergerak sama arah. Okay. Lepas tu ada satu lagi kita belajar. Garis serenjang. Apa dia garis serenjang? Dua garisan yang bertemu dan membentuk. Pertemuan dia tu pertemuan dia itu membentuk sudut tegak. Sudut 90 darjah. Kalau macam ni, dua garisan dia bertemu kan. Dekat tempat pertemuan dia tu ada sudut 90 darjah. Dia bermaksud dia membentuk garis serenjang. Dua garisan tu tadi membentuk garis serenjang. Okey, setakat ni faham tak? Ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Okey, jangan tidur dulu tau. Okey, ni yang tadi pasal paksi simetri. Ni awak boleh baca sendiri. Okey, kemudian kita masuk tentang perimeter. Okey, untuk tajuk ruang pengiraan, dia 3 je. Dalam sains pun belajar. Jadi patutnya korang dah kena hafal. Dia akan tanya perimeter, satu lagi luas, satu lagi isi padu. 3 benda ni je. Dia ulang-ulang bertahun-tahun. Jadi kita fahamkan apa dia perimeter. Perimeter ialah hasil tambah semua sisi luar. Luar saja. Tolong ingat, luar. Kat sini dia dah letak luar saja. Okay, jadi kamu kena tambah sisi yang luar sahaja. Luar. Sisi dalam. Ada ke sisi dalam cikgu? Nanti dia tengok. Apa maksud sisi dalam? Sisi luar yang mana? Yang ni luar. Kat luar je. Duduk kat luar je. Garisan dia tu mengelilingi di luar saja. Yang ini semua kau tambahkan. Dapatlah kiraan perimeter. Simple. Dalam ada sisi juga cikgu yang ini. Kan? Ini pun sisi dalam juga ni cikgu. Apa nak buat ni? Sisi dalam. Nak kena tambahkan ke tidak? Yang ini. Dari sini ke sini. Apa kita nak buat dengan sisi ni? Biarkan. Jangan ditambah dalam pengiraan mencari perimeter awak tu tadi. Faham tak? Faham. Okey, kita tengok pula yang calit-calit ni. Ni garis-garis cikgu suka panggil calit. Okay. Kalau askar kan dia ada calit-calit ya. Ni pun calit lah, kita panggil calit. Apa maksud calit ni? Kalau calit dia satu, sini pun satu. Sini satu, sini pun satu. Jadi bermaksud ukurannya sama panjang. Sini 5 cm, sini pun 5 cm, sini 5 cm, sini 5 cm. Tapi kalau dalam soalan, sini calit satu, calit satu, calit satu. Sini calit 2 pula. Contoh macam ni. Kalau kamu nampak lah. Dekat soalan kan, dia calit 2 pula kat situ. Apa nak buat? Contohlah kan. Tiba-tiba kamu nampak dalam soalan. Semua gambar ni semua ni. Calit satu, calit satu, calit satu. Sini 2. 1, 2. Jadi ini boleh tak kita kira sudut sisi daripada sini ke sini panjangnya 5 cm juga? Boleh ke tak boleh?
Tak boleh. Tak boleh sebab dia calik 2 tu tak boleh. Dia kalau calik sama je mana ukurannya sama. Kalau ada sisi yang calik 2, dia tak geng. Dia tak geng dengan calik 1 mana ukuran dia tak sama. Okey. Cikgu harap kamu jelas lah. Jadi kat sini kan nampak 5 cm, 5 cm berapa kali muncul 5 cm ni? Kira 1, 2, 3, 4. Ada 4 sisi yang sama ke 5 cm? Ya, sisi ni. 1, sisi kedua 5 cm, sisi ketiga dan sisi keempat. Sebab tu 4 kali 5 cm ni muncul. Kemudian kita tambah dengan 4 cm, tambah dengan 1 cm. Okay, satu tips supaya kamu kira perimeter tanpa salah ialah kamu kena mulakan titik mula dan titik akhir tu dia bertemu dekat titik mula balik. Maksud cikgu tu macam ni. Katalah kamu letak titik mula kat sini. Titik mula kamu nak ngira tu. Okay, titik mula kata mula kat sini. Yang cikgu letak merah ni. Kan titik mula. Mula tu kamu kena, maknanya perjalanan kamu tu mesti ada titik mulanya. Kemudian berhenti di bila bertemu titik mula balik. Maksud cikgu macam ni. Sini titik mula kan, kita pun nak kira. Nak kira mana? Nak turun bawah dulu ke? Nak ke kiri dulu? Tak kisah, suka hati. Yang penting kamu pusing. Buat pusingan. Jadi, katalah mula kat sini, kita gerak ke kiri. So, dari sini ke sini, 5 cm. Lepas tu, jangan pula pergi belah sini pula. Tadi dah pergi sini. Lepas tu kamu, tambah 1 cm. Dia dah tak ikut pusingan pagar tu. Jadi, untuk kira perimeter, supaya perimeter tu tak salah, kita kena ukur ataupun jumlahkan sisi luar tu mengikut susunan titik mula tu. Mengelilingi bentuk tu daripada titik mula sampai jumpa titik mula balik. Pusing. Jadi 5 cm tambah 5 cm tambah 5 cm tambah 5 cm tambah 4 cm tambah 1 cm. Kan dia jumpa balik kan? Jumpa balik titik mula. Itu maksud cikgu. Jadinya, murid-murid ni selalu salah perimeter. Sebab dia menambah ikut suka dia dekat mana. Mana ikut dan dia. Ikut mana dia sempat. Sini 5 cm. Kan nanti kan dia tambah sini 4 cm. Tu mana lagi sini ikut 5 cm. Jadi, takutnya ada sisi yang dia tertinggal. Dia tak jumlahkan. Sebab dia menambah dalam keadaan yang tidak tersusun, tidak mengikut keliling bentuk tu. Faham tak maksud cikgu? Jawab. Faham. Bagus. Jadi tu kalau keluar soalan perimeter, ingat. Cikgu ajar mesti ikut susunan titik mula kat mana kamu nak mula, suka hati kamu. Yang penting kamu ikut susunan kamu keliling. Kamu mengelilingi macam pagar lah. Keliling pagar sampai jumpa titik mula balik. Macam tu. So, itu adalah perimeter luas. Kemudian kita masuk luas. Luas ni ada 2 bentuk je. Sekolah rendah kena ingat. Kalau sekolah menengah, dia macam-macam bentuk lagi dah. Dia kena ingat formula dia. Jadi, kamu sebenarnya sangat-sangat senang. Ingat 2 bentuk je. Kalau dia tak tanya luas segi 4, dia akan tanya luas segi 3. 2 ni je. Luas segi 4, panjang dan lebar. Ni panjang. Panjang yang mana cikgu? Panjang yang bawah ke panjang yang atas? Panjang yang atas berapa cm? Kelas, panjang yang atas ni. Sisi yang ni. Berapa cm? 4. 4. Panjang yang bawah ni pula berapa cm? 4. Sama kan? Jadi, tak payahlah fikir nak ambil yang atas ke ambil yang bawah. Ambil salah satu. Faham? Nak ambil yang atas boleh. Nak ambil yang bawah pun boleh. Jadi 4 cm ni adalah ukuran panjang. Lebar. Yang lebar pun ada 2. Lebar kanan ke lebar kiri cikgu? Tak kisah. Kau nak yang kanan boleh, kau nak yang kiri boleh.
ambil satu saja. Sebab dua-dua kanan dan kiri ni sisinya sama. Jelas? Jelas. Jadi ingatlah luas segi 4, panjang dan lebar. Ingat. Kemudian nampak dia pun darab. 2 cm darab 4 cm 8. Kemudian yang penting unit dia tu kena letak simbol kecil 2 ni. cm, tiba-tiba ada 2. Kenapa mana datang 2 ni? cm2. cm2 adalah unit khas untuk ukuran luas. Kita tak panggil cm2. Kita tak panggil cm kuasa 2. Salah. cm2 ni kita panggil persegi. cm persegi, ataupun kalau ukuran dia tak letak cm, dia letak contohnya 4m. M ni meter. So kita panggil meter persegi. Atau kalau dalam sentimeter kita panggil cm persegi. Jadi tolong betulkan cara kamu memanggil unit luas. Ada yang sebut cm kuasa 2. Salah tu. Bukan cm kuasa 2. cm2. Apa salah? m2. Salah. cm persegi atau m persegi. Okey. Untuk kira luas segitiga, lagi senang. Sama juga macam kat atas, cari panjang, cari lebar. Yang penting untuk luas segitiga, dah buat panjang dan lebar, bahagi 2. Sebab apa bahagi 2? Sebab dia separuh daripada segi 4. Separuh kita hilang. Sebab itu kita buat bahagi 2. Okey. Panjang 3 cm, lebar 2 cm, kemudian bahagi 2. Apa saja bentuk segitiga, cara nak kira luasnya, inilah cara dia. Panjang darab lebar bahagi 2. Boleh? Faham? Faham. Okey, Faham. atau kalau tak nak buat cara ni, Faham. kita ada cara yang lebih ringkas tapi masih lagi menggunakan formula pengiraan yang sama, masih lagi panjang darab lebar bagi 2, tapi bentuk kita tu kita tukar dalam bentuk pecahan pun boleh, tak ada masalah. Sebab cara pengiraan dia masih sama. Bentuk nombor je kita susun berbeza. Panjang 3, darab lebar 2, bahagi 2. Bahagi 2 ni kita tukarkan bahagi kepada pecahan. Per 2 pun boleh. Okey. Bagi murid-murid tahun 6, biasakan dengan cara yang ini. Sebab cara pengiraan ini kamu akan banyak gunakan masa sekolah menengah. So, bila dapat macam ni, okey, yang ini kerja dia panjang sikit yang macam ni. 3 darab 2, kau kena darab dulu. Dah dapat asyik darab, kau kena bahagi pula. Jadi kalau nombor kecil, okey lah kan, boleh congak. Kalau nombor besar, katalah 12 cm darab 6 cm. Dah pula bahagi 2. Kau kena buat bahagi panjang pula. Jadi, keistimewaan cara ini, iaitu cara kita menukarkan simbol bahagi kepada pecahan, kita boleh potong salah satu nombor dengan nombor yang bawah. Yang dekat atas ni, kita boleh pilih. Tapi dengan syarat, nombor yang kita pilih tu ada dalam survey 2 lah. Jadi kita nak potong yang mana? 3 dengan 2 ke atau 2 dengan 2? 2 dengan 2. Kita potong 2 dengan 2. So, potong 2 tinggal apa? Kita akan potong menggunakan survey yang sama. Survey apa? 2. Jadi potong 2 tinggal berapa? Tinggal 1. Potong 2 tinggal 1 kan? Kemudian yang tinggal apa? Kalau ini 1, maknanya 3 darab, bukan darab 2 dah. Sebab kita dah permudahkan dah, kita dah potong. Jadi sekarang 3 darab 1 per 1. Bermaksud apa saja pecahan kalau penyebutnya 1, dia dah sudah dalam bentuk teringkas. Jadi tak perlu kita letakkan per 1. Kita terus dapatkan jawapan dia 3 saja. Sebab 3 darab 1,
kita dapat 3. Jadi jawapan dia 3 cm persegi. Faham tak? Faham. Ya, so untuk selesaikan luas segitiga, panjang darab lebar bagi 2, ada 2 cara. Ada 2 cara, sama ada kamu boleh gunakan cara ini ataupun cara ini. Tak kisah, mana-mana satu. Yang penting cara ukuran dia tu, cara formula mengira luas segitiga tu mesti sama. Panjang darab lebar bahagi 2. Okey? Okey, kita teruskan ke surat seterusnya. Nota yang terakhir, isi padu. Isi padu ni adalah mengira luas juga. Tetapi bukan luas untuk bentuk 2D. Dia adalah pengiraan untuk mengira luas bentuk 3D. Bentuk yang ada ketinggian tu. Tapi kita tak panggil dia luas. Kita panggil isi padu. Sebenarnya dia mengira keluasan juga. Keluasan bentuk 3D kita tak panggil luas. Kita panggil isi padu. Okey. Dan ukuran dia, cara mengira dia, panjang darab lebar darab tinggi. Okey. Panjang darab lebar, kamu dah tahu. Okey, macam mana tips kita nak letakkan ukuran-ukuran yang tepat. Okey, bayangkan ni, contoh ya. Contoh kotak ni. Kamu jangan pandang sisi lain. Pandang sisi yang atas je. Bayangkan dia tak ada tinggi, dia lepeh. Bila dia lepeh, kamu akan nampak panjang dengan lebar. Betul tak? Betul tak? Betul. Betul. Sebab kamu ada masalah tak kalau semasa nak mengira isi padu, semasa nak meletakkan berapa ukuran 3 sisi ni? Yang panjang yang mana, yang lebar yang mana, yang tinggi yang mana? Kamu ada masalah tak? Ada masalah tak? Nak kenal pasti yang mana panjang, yang mana lebar, yang mana tinggi? Boleh Okey. Jadi letakkan. Kalau tak nampak, tips cikgu tu bayangkan kotak awak ni tak ada tinggi. Jadi dia lepeh je. Bila tak ada tinggi, kamu akan nampak panjang dengan lebar. So panjang dia 4 cm, lebarnya 3 cm. Lepas tu baru masukkan tinggi. Tinggi dia 2 cm. Jadi untuk dapatkan isi padu 3 cm darab 4 cm darab 2 cm. Jadi 3 darab 4, 12. 12 sambung lagi darab. 12 darab 2. Dapat 24. Dan unit dia bukan cm 2. Unit dia kita tulis cm 3. Cm 3 tapi cara menyebutnya 24 cm padu. Okey. Boleh tak ni? Boleh? Boleh. Okey. Pula kenapa 5 darab 5 darab 5 darab 2 pula? Sebab dia suruh kira kubus. Kubus kita tahu. Kalau namanya kubus je, kita tak payah pening-pening. Sisi dia semua sama panjang. Atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Semuanya sama panjang. Jadi kita ambil je panjang darab lebar darab tinggi, iaitu 5 cm darab 5 cm darab 5 cm. Kenapa darab 2? Sebab dia adalah, bentuk ni, gabungan bentuk ni ada 2 kubus yang sama. Sebab tu kita darab 2. Jadi 5 darab 5, 25. 25 darab 5, darab lagi 2. 25 darab 5, ataupun kat sini cikgu ringkaskan 5 kali 5, 25. 5 kali 2, 10. Jadi gabungkan sebab kita nak kira congak kan. Ni tak payah kita buat bentuk lazim darab. Tak payah. Kita congak. 5 darab 5 jadi 25. Kemudian 5 ni darabkan dengan 2 jadi 10. Kemudian baru kita sambung mendarab 25 cm persegi darab 10 cm. Congak aja dapat 250 cm padu. Jadi ini antara tips-tips dalam matematik. Tak semua pengiraan tu asyiklah kita nak kena guna bentuk lazim. Bentuk lazim ni dia melambatkan kita mengira dan banyak membuang masa. Selagi kita tahu
kiraan ataupun cara kira cepat mencongak, gunakan cara kira cepat. Cikgu-cikgu kamu akan bagi markah penuh walaupun tak ada bentuk lazim. Yang penting dia nampak pengiraan kamu tu ada ansur maju, asalnya daripada mana, kemudian dia akan jadi apa, kedua, ketiganya dia jadi apa. Jadi cikgu kamu, dia akan tahu kamu menggunakan teknik mencongak. Jadi teknik mencongak pun dapat markah penuh. Jangan risau. Okey, kita dah habis nota. Sebelum kita masuk latihan, ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Okey, kalau tak ada, kita terus pergi pada latihan kita. Okey, tengok. Raja 2 menunjukkan sebuah poligon sekata. Sekata ni maksudnya sama sisi. Kan? Ada lagu seia, sekata, sehati, sekata tu maksudnya sama lah. Sama. Sambil kena nyanyi lah. Berapakah bilangan perpenjuru bagi bentuk poligon itu? Okey. Jadi tengok nota. Ini bentuk apa ni? Dia ada berapa sisi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sisi kita panggil bentuk apa? Plus. Adakah pentagon? Tengok nota. Hexagon. Hexagon. Okey, satu lagi murid-murid dia selalu lupa. Hexagon ke heptagon? Sebab dia macam nak dekat-dekat kan nama dia kan? Hexagon ke heptagon? Hexagon ke heptagon? Mana satu ni? Hexagon ke heptagon? Kalau heptagon dia ada 8. Kalau hexagon dia ada 6. Susah tak nak ingat? Hexagon dulu ke heptagon dulu? Jawab cikgu, susah tak kamu nak ingat? Kadang-kadang kalau cikgu tanya, kalau cikgu kelas kamu tanya, kamu jadi lupa tak? Kalau cikgu tanya, kalau 6 sisi, kita panggil hexagon ke heptagon? Kadang-kadang lupa tak? Terus terang je. Tak dengar? Kadang-kadang lupa tak? Yang mana satu hexagon, yang mana satu heptagon? Lupa ke tak lupa? Jawab. Lupa. Okey, tips cikgu nak bagi. Ejaan dia semua sama. Kan hurufnya kecuali K dengan P. Betul tak? Betul tak? Betul. Betul. Okey, kalau awak baca ABC. Masa prasekolah. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Awak akan jumpa K dulu kan? K, L, M, N, O, P. Lepas sebut K, baru awak akan jumpa P. Betul tak? Betul. Jadi tu tips nak ingat. Kalau lupa, K, sisi yang 6 mesti huruf yang keluar dulu kalau ABC. Jadi K dulu. Jadi hexagon dan huruf seterusnya selepas K, maknanya sisinya lebih banyak. 7 sisi heptagon. Okay, jelas? Jelas. Okay, jadi kita pergi balik pada soalan tu. Berapakah bilangan perpenjuru bagi bentuk poligon? Ada berapa perpenjuru bentuk hexagon ni? Ni, ada berapa? Tu hexagon kan? Jadi jawapan dia berapa tu? 6. 6 paksi simetri. Bukan 9, 6. Jadi jawapan dia 6.
Okay, soalan 2. Rajah 2 menunjukkan ciri-ciri sebuah poligon sekata. Dia ada 4 sisi yang sama. Dia ada 2 perpenjuru. Nama poligon tu apa? Dia ada 2 je perpenjuru. Kat sini disebut perpenjuru ni apa? Perpenjuru ialah garisan yang menyambungkan 2 bucu. 2 bucu yang bukan bersebelahan dalam sebuah poligon. Dia ada 2 perpenjuru je. Kalau yang ada 2 perpenjuru je bentuk apa ni? Segi 4 sama. Jadi jawapan dia segi 4 sama. Okay. Apakah nilai bagi satu sudut pedalaman poligon tu? Apa salah ni? Satu sudut pedalaman berapa? Berapakah nilai bagi satu sudut pedalaman poligon tu? Poligon segi 4 sama tu lah. Berapa kelas? Satu sudut dia mestilah sudut ukuran sudut tegak. Kan? Sudut tegak berapa darjah? 90. 90. Jadi ada berapa sudut tegak dalam bentuk segi 4 sama? 4. 4. Jadi 90 darab 4 tu dapat 360 darjah. Itu kalau jumlah sudut pedalaman. Tapi dia tak nak jumlah. Dia nak satu sudut pedalaman je. Jadi jawapan dia apa? 90 darjah. Betul, 90 darjah. Jadi jawapan dia 90 darjah. Okay. Seterusnya, tandakan right pada segitiga yang mempunyai luas yang paling besar. Okay. Segitiga yang pertama. Panjang dia 10, lebar dia 5. Atau sebab segitiga ni dia ada ketinggian kan. Dia sebenarnya nampak macam tinggi, tapi kalau kita nak kata lebar pun boleh. Ya, maksudnya sama je, lebar ataupun tinggi. Dia ukuran yang sama. Jadi kat sini 10 darab 5, ingat tak luas segitiga kena bahagi 2. Panjang darab lebar bahagi 2. Panjang darab lebar bahagi 2. Panjang darab lebar bahagi 2. Ini panjang dia 8. Dia punya lebar 6. Kenapa kita tak ambil 10? Untuk bentuk segitiga, kalau ada soalan macam ni, kita nampak bentuk yang 3 sisi dia bagi. Sisi yang sengit kita tak ambil. Yang sengit kita tak ambil. Kita hanya ambil yang L. Yang L. Jadi kita hanya ambil 8 dengan 6. Yang sengit jangan diambil. Sebab kita pun tak nak jadi orang yang sengit. Ingat macam tu je. Segitiga cikgu Sok dah pesan ambil sisi panjang dan lebar je. Yang sengit jangan ambil. Kalau sengit ambil nanti kita pun jadi sengit. Macam tu ya. 8 cm darab 6. Okey. Jadi kita selesai kan? Okey, yang ni kita boleh potong dengan siapa? Yang pertama. 10. Yes, kita akan potong 10 dengan 2. Potong 10, potong 2. Potong 10 tinggal berapa kelas? 10 dalam sifar 2. 5. Tempat ke? 5. Okey. Jadi bila kita potong dia tinggal tempat ke 5. Okey.
Kemudian yang ni pula 2 kalau potong tinggal 1 kan. Jadi akhirnya 5 tinggal darab dengan 5/1. Kalau per 1 dah habis dah. Pecahan dah dalam bentuk terkecil, termudah. Jadi tak perlu dah kita letak per 1. Kita terus je atas darab nombor atas. 5 darab 5, 25. Jadi dekat sini kita dapat jawapan dia 25. 25 cm persegi lah. Okey. Ni kita dapat 25 cm persegi. Kita letak dekat dalam. Okey. Kemudian yang ini pula. 6 dengan 9. 6, 9, 2. Potong. Nak potong yang mana? 6 dengan 2. 6 dengan 2. So kita potong 6 dengan 2. 6 dengan 2 kita potong. 6 tinggal berapa kelas? 3. Betul. 6 tinggal 3. Okay, 6 tinggal 3. Kemudian yang 2 sebab kita pakai sefer 2. Jadi tinggal 1. Okay. Kemudian sambung darab. 3 darab 9. 3 darab 9. 27. 27. Jadi kita dapat luasnya ialah 27 cm persegi. Kita dapat 27. Okay, next. 6, 8 dengan 2. Nak pilih mana? Dua-dua ni boleh potong pakai sefer 2. Sebab 6 ada dalam sefer 2, 8 ada dalam sefer 2. Tapi seeloknya kita pilih yang lagi besar, 8. Kita pilih yang lagi besar sebab supaya dia lagi kecil. Nombor tu lepas kita dah potong dia akan jadi lebih kecil. So ini bila kita potong tinggal 4. Yang 2 dalam sefer 2 tempat pertama. So dia jadi 6 darab 4. 6 darab 4 berapa? 24. So 24 cm persegi. Jadi kat mana siapa yang kita nak tanda right kat kotak mana ni? Soalan minta apa ni? Tandakan right pada segitiga yang mempunyai luas yang paling besar. Luas yang paling besar maksudnya nilai luas yang paling banyak. Yang mana? Pertama ke, kedua ke, ketiga? Pertama, kedua, ketiga? Kedua. Ya, jadi kamu tandakan right pada yang kedua. Okey, boleh? Boleh kelas? Boleh. Okey, seterusnya kita pergi pada ni. Rajah 11 menunjukkan sebuah kuboid P, ini kuboid P dan sebuah kubus. Dia sebut kubus. Kubus Q. Hitung isi padu dalam cm padu kubus Q. Okey, kamu buat dulu. Cikgu bagi 2 minit. Kemudian dah siap A, kamu tengok pula soalan B. Berapakah bilangan kubus Q yang diperlukan bagi memenuhi kuboid P? Nak penuh tu maksudnya, memenuhi ni maksudnya dia penuh. Bila penuh tu, itu adalah ukuran isi padu. Isi padu P. Jadi soalan B ni ringkasnya macam ni.
berapa bilangan kubus Q-nya yang kita perlukan supaya jumlah kubus Q yang kita pilih tu isi padu dia sama dengan isi padu kuboid P. Okey, boleh tak? Cuba buat. Cikgu bagi 2 ke apa? 3 minit. Boleh 3 minit? Boleh. Okey, 3 minit. Cepat korang.
Okey, dah dapat? Dah siap? Belum. Untuk soalan A dulu. Isi padu kubus Q. Dah. Okey, apa? Kamu kira macam mana? Apa darab apa? 3 cm darab 3 cm darab 3 cm. Pandai, betul. Kenapa sama je? Ukuran dia tu kenapa sama je? Sebab kubus dia punya Sisi, isi dia punya dia punya isi sisi. dia punya sisi dia sama. Betul. Jadi kita dapat berapa tu? Hasil darab tu? 27 cm padu. Pandai. Unit pun betul. cm padu. Sebab ada 3 ukuran yang terlibat. Ada 3 ukuran terlibat. Ukuran pertama, kedua, ketiga. Jadi kita letak 3. Senang ingat macam tu. Okey. Ini congak. Tak payah kamu sibuk-sibuk masa peksa nanti nak buat bentuk lazim. Tak payah. Okay. Berapakah bilangan kubus Q yang diperlukan untuk memenuhi kubot P? Kalau satu kubus, isi padu dia 27 cm padu. Jadi pertama sekali kita kena mencari berapa jumlah isi padu kuboid P. Sebab P ni dia bukan bentuk kubus, dia bentuk kuboid. Jadi kena kira dulu isi padu P. Jadi isi padu P sama dengan 15 cm kali berapa? 6 Kali 6 cm lagi 1 kali berapa? 9. Kali 9 cm. Ini ukuran untuk isi padu P. Isi padu P dengan 15 cm kali berapa tadi? Kali 6 cm kali 9 cm. Betul ke? Betul ke korang? Betul? Betul. Okey. Letakkan kiraan tu di sebelah kanan dulu. Sebab sebelah kiri ni untuk kita menjawab soalan. Ini kita tak dapat jawab soalan ni. Sebab kita kena cari jumlah isi padu P tu. Jadi 15 darab 6, lepas tu darab 9. Okey, buat. 15 darab 6, lepas tu darab 9. 15 darab 6. Dapat apa? 20, 6, 9. 90 kan? Kemudian 90 darab lagi 9. Apa? 99, 81. So, kita dapat 810 cm padu. Ini cm padu. Sebab ini adalah ukuran isi padu. Jadi, kita kena bahagikan. Sebab isi padu untuk kubot P ni jumlahnya 810. Tapi isi padu Q hanya 27 cm padu.
Soalan tu tanya berapakah bilangan kubus Q yang diperlukan untuk memenuhi. Memenuhi ni maksudnya untuk mendapatkan isi padu. Isi padu kan dia memenuhi ruang, dia penuh kan. Dia adalah, sebab tu Cik cakap isi padu ni adalah ukuran luas bagi bentuk 3D. Sebab luas tu maksudnya dia memenuhi semua bentuk tu. Memenuhi ni maksudnya dia ukurannya sama dengan ukuran isi padu kubot P. Jadi, berapa banyak kubus Q yang diperlukan supaya dia isi padu kubus yang kita cari tu sama dengan 810 cm padu. Jadi, kita kena buat apa pula? Di sinilah kita menjawab soalan. Kita dah boleh isi sebelah kiri. Jadi 810 cm padu kita kena bahagi dengan berapa? 27 cm padu. Betul, pandai. Kita kena bahagi dengan 27 cm padu. Di sinilah kamu letakkan ukuran dia di sebelah kiri. Letakkan ukuran di sebelah kiri. Bahagi. Kamu bahagikan dapat berapa? 810 bahagi 27. Kita boleh potong sebenarnya. Cara nak potong, kita buat di sebelah kanan. 810 bahagi 27. Bahagi tu kamu boleh tukarkan menjadi bentuk pecahan. 810 bahagi 27. Okay. Perasan tak? Nampak 27? Yang atas kita nampak 81. Survey apa yang ada 81 dengan 27? Survey apa kelas? Survey 9. Jadi potong 27 dan potong 81 menggunakan survey 9. Jadi yang tinggal ini yang tinggal 3. Bila dah potong tinggal 3. Okey. Yang bawah tinggal 3, yang atas tinggal berapa? 9. Betul, 9. Jadi bila kamu potong, sekarang dia dah jadi berapa? So dia dah jadi sini 9. Ini masih ada sifar tau, kita tak potong sifar. Kan? Jadi bila kamu potong tadi tu, tadi kamu hanya potong 81. Yang sifar ni kita kena potong dan salin semula di atas. Ingat lagi tak? Salin semula di atas. So dia menjadi sekarang dah jadi atas, nombor atas dah jadi 90, yang bawah dah jadi 3. Dia jadi 90/3. Ini kemahiran ni, kemahiran memotong pecahan. 90/3. Boleh tak kita kecilkan lagi pecahan ni? Boleh. Pakai survey 3. Yes, kita pakai pula survey 3, potong 3 dan potong 9. Potong 3 tinggal 1. Okay, kemudian potong 9 tinggal berapa? 3. Kemudian yang ini sifarnya kita potong dan kita salin balik ke atas.
Akhirnya kita dapat berapa kelas? 30. 30. Bagus. Jadi jawapan dia hanyalah 30. Sebab dia dah jadi, penyebut bawah dia dah jadi 1. Kalau penyebut bawah dah jadi 1, kita tak payah pandang dah. Pandang nombor atas yang tinggal. 30. Jadi dia 30 ni 30 apa kelas? 30 cm? 30 cm persegi? 30 apa? Pandai. Jangan letak ukuran pula sebab ini kita sedang mengira berapa bilangan kubus. Maknanya kita tak panggil biji. Kita panggil buah. 30 buah kubus. Bermaksud untuk mendapatkan isi padu yang sama dengan isi padu kuboid P tu, kita memerlukan 30 buah kubus supaya 30 kalau darab 27 kita dapat 810 cm padu. Okey. Boleh tak? Faham tak? Faham. Alright. Okay, kita teruskan soalan seterusnya. Tutup mikrofon kalau tak ni ada suara dengar ni mikrofon tutup. Kita tengok. Diana, siapa Diana? Tutup mikrofon ya. Okey. Raja 9 terdiri pada sebuah segitiga bersudut tegak PQR. Ni dia segitiga bersudut tegak PQR dan sebuah segi empat tepat QRST. Okey. So kita nampak ada dua bentuk tu, ada satu segitiga, satu segi empat. Okay, dia beri luas PQR adalah sama dengan luas QRST. Hitung perimeter dalam cm seluruh raja. Dia suruh kira perimeter pula. Perimeter tu apa tadi? Sisi luar, semua sisi luar. Jadi pertama sekali kita kena ikut ni apa yang panduan yang diberi dalam soalan. Diberi luas PQR. PQR ni adalah bentuk segitiga. Jadi kita kena cari luas segitiga dulu. Luas segitiga ialah apa? Cikgu kata ambil ukuran yang berbentuk L je kan. Sisi yang membentuk L. Tak kira lah L terbalik ke, L tak terbalik ke. Janji L. Kita tak ambil yang sengit. Yang 20 cm ni kita tak ambil sebab dia sengit. Nanti kita pun jadi ikut macam dia jadi sengit juga. Jangan ambil. So kita ambil 16 darab 12 bahagi 2. Ingat tak mencari luas segitiga kita kena bahagi 2. Panjang darab lebar bahagi 2. So kat sini cikgu dah letak 16 darab 12 bahagi 2. Kita potong 16 dengan 2. Menggunakan sefer 2. Potong 2 tinggal 1. Potong 16 tinggal 8. Kemudian 12 darab 8. Kita dapat 96. Bermaksud luas segi empat ini pun sama juga 96 cm persegi. Kenapa? Sebab dia kata kat sini luas segitiga adalah sama dengan luas segi empat. Jadi kita pun terus je mengandaikan luas segi empat ini ialah 96. So nak cari perimeter kita boleh terus cari. Kan? Kita dah ada sisi sini 20 tambah 12. Tapi kat sini kita tahu tak berapa? QT. Kita boleh tahu tak QT berapa? Siapa tahu QT berapa? Kita tak tahu sebab soalan tidak diberi. T ke S berapa? T ke S? 16. Betul. QT dengan RS yang kita tak tahu. Sebab itulah dalam soalan dia beri panduan yang ini. Panduan ini supaya kita dapat mencari QT. Macam nak cari QT? Kita dah tahu kalau nak kira luas segi empat, panjang kena darab lebar. 16 darab berapa sama dengan 96? 16 darab berapa sama dengan 96? Betul tak? So kita boleh congak. 6 darab berapa? Kita akan dapat 6 kat sini. Kita 6.
Ini mesti ada nombor tompang dia nanti kan. Kamu rasa kat sini berapa? Dekat tanda soal. 6. 6. Okay, kita try masukkan 6. Dapat tak 96? Kita try masukkan 6. 6 kat sini. So, kita buat 6 darab 6, 36. Di sini 3, nombor tompang. Kemudian 1 darab 6, 6 tambah 3, 9. Dapat pun 96. Bermaksud, sisi lebar dia ialah 6. Di sini 6. Bila di sini 6 cm, di sini pun 6 cm. Betul tak? Betul. So, boleh dah kamu menambah. Okay, sekarang tambah. Cikgu tunggu. 20 letak titik mula. Supaya kamu tak ada tertinggal mana-mana sisi. Kata titik mula letak kat sini. Kata titik mula letak sini. Kan? Mula tambah. Dan kata mana nak turun ke bawah dulu. Okey. Dari P ke Q 12 cm. Kemudian tambah dengan Q ke T 6 cm. Jangan berpecah. Jangan pergi pula sini pula. Belum lagi. Kita ikut susunan. Ikut keliling pagar ni. Pagar luar. 12 tambah 6. Tambah 16. Tambah 6. Tambah 20. Semuanya berapa? Yang sisi dalam ni. Korang. Dalam ni ada pula satu sisi. Tengah-tengah jalan ni ada pula. Terselit tengah-tengah ni 16 cm. Sisi RQ. Adakah sisi RQ kita perlukan untuk mencari perimeter? Tak payah. Tak payah, betul. Tolong ingat, perimeter kita hanya nak sisi luar saja. Jadi korang jumlahkan tadi. Semuanya dapat berapa? Kalau cikgu congak lah. 20. Sini 66, 12. 12 kali 2, sini pun 12. 12. 24. 24 campur 20. 24. Jadi 44. 44 tambah 16. 44 tambah 16. 54. 54 tambah lagi 6. Jadi, semuanya berapa? Tapi siapa yang tak biasa mencongak, kita kena sayang juga markah. Tak apa, buat betul lazim. Biar lambat asal selamat. Pun boleh. Nak buat apa? Apa jawapan? Senyap je ni. Tidur dah ke? Korang. Berapa? Sudah. Korang pun tak bercakap dah ni. Berapa dapat? Jumlah perimeter. 60. Ya, dapat 60. 60. Jawapan ni 60. Okay, settle. Butik 5 pula. Darjah 13 menunjukkan gabungan bentuk sebuah kuboid P. Ini kuboid. Yang Q ni pula kubus. Hitung beza. Beza ni masuk operasi apa? Kalau beza? Tolak. Operasi tolak. Dia suruh buat operasi tolak. Antara siapa dengan siapa? Kalau beza ni tolak Dia suruh buat operasi tolak antara isi padu P dan Q. Kena cari sesuatu dulu. Cari isi padu P. Kemudian cari isi padu Q. Dah cari, tolakkan dulu. Dapat berapa? 2 minit. Boleh? Boleh. Okey, 2 minit.
Okey, dah dapat? Dapat berapa? Dapat tak 144? Korang? Dapat tak? Tengah buat. Oh, tengah buat. Okey, kat sini cikgu dah tunjuk isi padu P sepatutnya 6. Darat 6. Kenapa darat 6 juga? Panjang kenapa lebar di sini 6? Sebab kamu perhati sini. Dari ujung ni ke ujung ni 12. Tapi kat sini dia dah bagi 6 cm. Ini sini 6 cm. Dari sini ke sini pun 6 cm. Maksudnya dari sini ke sini 12 tolak 6 tinggal 6. Jadinya semua sisi untuk kubus Q ni semuanya 6. Jadi maksudnya sini pun 6, sini 6. 6. Itu yang kita dapat lebar untuk kubus P ni ialah 6. 6 darat 6. Panjang darat lebar darat tinggi. Tinggi dia 10. Isi padu Q pula semua 6 lah sebab dia kubus. Jadi 360 tolak 216. So kita dapat jawapan dia B 144. Yang lain okey tu? Dah tidur? Apa? Okay, kalau dah, bolehkah kita teruskan soalan seterusnya? Boleh. Okay. Tengok. Raja di bawah menunjukkan berapa titik pada petak segi empat sama yang sama saiz. Okay. Pada raja itu, sambungkan titik-titik dengan titik A, B, C. Titik-titik yang ada ni yang tak bersambung ni, tolong sambungkan dengan titik A, B, C, dia cakap. Untuk membentuk sebuah heksagon. Boleh tak kamu sambungkan? Kamu dapat macam mana? Try sambungkan. Ikut sambung macam ni lah. Sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini. Tapi cikgu tak pakai baris, kamu kena pakai baris. Okay, so bila dah sambung, dapat tak kita bentuk hexagon? Dapat tak? Dapat. Dapat kan? Inilah bentuk hexagon yang kamu dah sambungkan. Kemudian dia tanya apa? Nyatakan bilangan bucu dan bilangan sudut bagi sebuah hexagon. Di sebuah hexagon ada berapa bucu? 6. 6 dan ada berapa sudut? Sudut ada berapa? 120. Dia tak tanya berapa nilai sudut, dia tanya bilangan sudut. Tu kena bezakan. Soalan tanya bilangan sudut. Maknanya ada berapa banyak sudut. Sama macam ni, ada berapa bilangan bucu. Macam orang, berapa bilangan orang. Kan? Dia tak tanya berapa berat orang tu. Faham tak? Jadi bilangan sudut dia pun 6. Sudut dia ada di mana? Sudutnya ada di sini. Sudut pertama, sudut kedua, sudut ketiga, sudut keempat, sudut kelima, sudut ke-6. Faham tak? Boleh? Faham tak korang? Faham. Jadi jawapan dia 6 bucu dan 6 sudut. Okey, seterusnya. Raja di bawah menunjukkan sebuah pentagon sekata. Sekata maksudnya sisinya sama panjang. Berapakah bilangan garis simetri bagi raja itu? Garis simetri untuk pentagon. Berapakah garis simetri untuk pentagon? Ini pentagon. Pentagon ada 5 paksi simetri. Kalau nak ingat je sisi. Kalau sisinya ada 5, pentagon ada sisi 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5. Paksi simetri pun 5.
hexagon sisi je ada 6, 4 sisi simetri pun 6. Jadi kita ikut bilangan sisi je. Kalau lupa 4 sisi simetri tu ikut sama macam berapa bilangan sisi. Jadi jawapannya apa ni untuk nombor 7 ni? Berapa bilangan garis simetri bagi raja itu? Ada? 5. Yes, 5. Okay. Teruskan. Raja di bawah menunjukkan gabungan sebuah segitiga sama sisi. Ini dia segitiga sama sisi. Dan sebuah segi empat sama. Ini dia sebuah segi empat sama tu. Luas segi empat sama itu ialah 36. Segi empat sama. Kalau dia dah kata segi empat sama, maksudnya apa? Segi empat sama. Kalau dia kata segi empat sama, maksudnya sisinya semua sama. Sama panjang. Tapi dia dah bagi luas segi empat sama, 36. Maknanya panjang darab lebar mesti 36. Panjang dengan lebar dia pula mesti nombornya sama. Agaknya apa nombor yang sama bila didarab dapat 36? Apa dia? Kamu rasa apa? Berapa panjang? Panjang kali lebar dapat 36. Panjang dengan lebar ni mesti nilai nombornya sama. Dapat 36. Apa dia? Berapa kali berapa dapat 36? Plus apa Azhar? Tidur ke apa dia? Lah main basikal ke kat luar? Tidur. Berapa kali berapa dapat 36? Ini luas segi empat sama tu. Panjang darab lebar. Satu ukuran panjang, tak kisahlah atas ke bawah. Dengan satu ukuran lebar, tak kisahlah kanan ke kiri. Ambil satu je. Berapa darab berapa dapat 36? Tolong jawab, tolong respon. 6 darab 6. Ya, sini mesti 6. Yang sini mesti 6 cm. Yang sini pun mesti 6 cm juga. Sebab itu bila kita darab, dia akan jadi 36. 6 darab 6 dapat 36. Jadi di sini, dia suruh hitung perimeter seluruh raja itu. Jadi bila suruh kira perimeter, jadi kita tahulah perimeter dia, kita kena cari sisi-sisi yang, isikan dulu sisi-sisi. Di sini pun 6. Betul tak? Kalau situ 6, yang dalam ni. Dalam ni pun 6 juga kan. Jadi di sini pun 6. Di sini pun 6. Kenapa? Sebab segi 4 ni, dia adalah sebuah segi 4 sama. Jadi sini 6, sisi ini 6, ini pun 6, ini pun 6. Lepas tu pula segitiga ni. Segitiga ni pula, dia dah sebut, dia adalah segitiga sama sisi juga. Jadi, kalau sini 6, sini pun 6, sini pun 6. Okay? Apabila kamu dah mengisi semua ukuran sisi-sisi luar, barulah kamu hitung perimeter. Okay, macam mana nak hitung dengan cepat? Sebab nombor semua sama. Kita pakai darab je. Tak payah tambah berulang. Pakai darab. Jadi, 6 cm darab berapa? Ada berapa sisi? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, nak cari perimeter. Cari perimeter. 6 cm darab dengan 5. Sebab ada 5 sisi yang terlibat pada ukuran perimeter sisi-sisi luar. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini. Yang di dalam ni. Sisi di dalam ni kita nak kira tak?
Tak payah. Tak payah. Jadi 6 kali 5 berapa kelas? 30. 30. Unit dia unit apa? Perimeter dia ada ke cm persegi, cm padu? Tak ada. Sebab dia ukuran dia hanya sekali je kita sebut 6 cm. Ini bukan cm ni, bilangan ada 5 sisi. Jadi satu je ukuran yang kita gunakan, jadi sekali je kita letak. 30 cm. Jadi jawapannya adalah D. Okey. Nombor 9. Berikut adalah ciri-ciri sebuah poligon sekata. Sekata maksudnya semua sisinya sama panjang. Poligon tu dia ada 6 sisi. 6 sisi je kita tahu dah. Nama apa poligon yang 6 sisi? Heksagon. Heksagon. Dah dapat dah jawapan. Jawapan dia D. Heksagon. Kita ada 2 muka surat lagi. Sikit lagi. Okey. Cikgu bagi 2 minit. Kira cepat-cepat. Berapakah jumlah isi padu dalam cm padu kedua-dua bongkar tu? Bongkar yang atas dengan bongkar yang bawah. Cari isi padu kedua-dua bongkar ni. Bongkar yang atas bentuknya kubus. Bongkar yang bawah bentuknya kubot. Kalau kubot, lepas tu pula dia bagi makluman KLMN mana? KLMN. Maksudnya permukaan ini ialah segi 4 sama. Bentuk permukaan ini ialah segi 4 sama. Kalau segi 4 sama maksudnya L ke M 6 cm, M ke N pun 6 cm, N ke K pun sama 6 cm, K ke L pun 6 cm. Kalau K ke L 6 cm bermaksud kalau kita pergi undur ke belakang, sisinya sama kan? Di sini pun 6 cm. 6 cm sini, sini 6 cm. Kalau sini dah melekat satu, maknanya kita dah tahu dah semua sisi untuk kubus ni. Semuanya 6 cm. Faham? Boleh? Boleh ke? Korang? Boleh. Okay, so cikgu bagi berapa minit ni? 1 minit? 2 minit? 3 minit? Pilih. 1, 2, 3. 3. 3. Okey, 3 minit cikgu tunggu. Jangan lari pula pergi main basikal. Nanti tu kita ada 3 soalan lagi. Relax. 3 minit cikgu kembali.
dah dapat ke? Okey, dah dapat? Dah. Berapa jumlah? 684 cm padu. Betul, 684 cm padu. Untuk kuboid, kamu dapat isi padu dia 468 cm padu. Untuk kubus, kamu dapat 216 cm padu. Kemudian dia tanya berapakah jumlah kedua-dua tu. Kamu kena tambahkan kedua-dua tu. Tu yang kamu dapat 684. Jawapannya D. Okey, tengok nombor 11. Raja di bawah menunjukkan sekeping penanda buku yang dihasilkan oleh Ray. Ray akan meletak reben di sekeliling penanda buku tu. Dia letak reben sekeliling ni. Sekeliling ni dia letak reben. Maknanya reben ada tampal lah kot kan. Gitu. Berapakah jumlah panjang dalam cm reben yang diperlukan? Sebenarnya selain daripada menampal di sekeliling ni, sebenarnya Ray juga menampal di sepanjang perimeter. Betul tak? Betul. Jadi kita kira perimeter berapa jumlah kan. Nak cepat kita tengok sini. Sini 3 cm. Kalau sini 3 cm, sini pun berapa? 3 cm. Sini pun 3 cm. Lepas tu nampak tak? Dia ada calik-calik tu. Kan? Calik-calik ni semua satu je. Maknanya semua sama. Sini 3, sini 3, 3. Jadi kita kira ada berapa sisi yang ada 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali 3, 24. 24 tambah lagi 3, 27. Kan? Kemudian kita tinggal tambah sisi apa lagi? Yang panjang ni. Sini 9, sini 9. 9 tambah 9, 18. Jadi 27 tambah 18 dapat berapa? Berapa korang? 27 tambah 18. 45. Betul, dapat 45. Jadi jawapan dia 45D. Okay, boleh? Faham tak? Jadi itu tadi cikgu tunjuk cara kira cepat. Jadi tak payah kamu nak tambah 3 tambah 3, 6. 6 tambah 3, 9. 9 tambah 3, lambat. Jadi kita gunakan kalau ada banyak ukuran yang sama nilai, kita gunakan cara cepat, iaitu operasi darab. Boleh? Boleh? Boleh. Alright. Boleh. 17. Okey, soalan muka surat terakhir. Raja di sebelah menunjukkan sebuah poligon sekata. Namakan poligon tu. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sisi. Apa nama dia? Pentagon. Betul, pentagon. Eja betul-betul. Jangan salah eja. Salah eja tak dapat markah. Kalau kamu letak pentagon, G-U-N, salah, tak dapat satu markah. Okey, dengan menggunakan protektor, ukur dan tulis nilai sudut. Sudut M. Ada protektor tak? Ada. Kalau kamu ukur berapa tu dapat? Kalau tak pasti, lepas kamu dah ukur tu, semak balik dengan nota. Dekat nota pun ada nilai sudut pentagon. Okey. Nilai sudut pentagon, tengok nota. Kat sini pentagon, satu sudut pedalaman dia ialah 108 darjah. Kalau tak nak susah-susah nak, ingat je lah 108 darjah. Jadi jawapan dia ialah 108 darjah.
Okey, boleh? Tapi Boleh. kamu ukur tu dapat tak 108? Dapat. Bagus. Okey, 108 darjah. Okay, 13. Soalan 13. Raja di bawah menunjukkan sebuah segitiga bersudut tegak. Sudut A, nyatakan nilai sudut A. Berapa kalau tegak? 90 darjah. Betul, 90 darjah. Okey, 90 darjah jawapan dia untuk soalan A. Soalan B. Berapakah jumlah nilai sudut bagi segitiga itu? Jumlah nilai sudut. Maknanya dekat segitiga ni ada berapa sudut? Jumlahkan. Ada berapa sudut dalam segitiga? 3. Ada 3. Satu yang sudut tegak 90. Satu lagi yang dekat sini. Sudut dekat sini. Satu lagi sudut dekat sini. Okey. Tapi dalam nota dah disebut jumlah sudut untuk segitiga ada berapa? Jumlah sudut untuk segitiga. Jumlah sudut dia. Mesti 180 darjah. Apa saja segitiga, jumlah sudut dalam segitiga tu mesti ada 3 sudut je kan? 3 sudut ni kalau ditambahkan dia mesti 180 darjah. Jadi jawapannya ialah 180 darjah. Okay. Seterusnya, pada grid di bawah. Grid ni maksudnya kotak-kotak. Kotak-kotak yang dicantumkan rapat-rapat ni. Kotak-kotak 1 segi 4 sama yang dicantum-cantumkan. Nanti kita panggil grid. Lukis sebuah segi 4 tepat. Tepat tau, bukan segi 4 sama. Maksudnya sisi panjang dengan sisi lebarnya tak boleh sama. Lukis sebuah segi 4 tepat yang mempunyai nilai sudut seperti di soalan A. Soalan A maknanya sudut dia sudut tegak. Sudut 90 darjah. Kemudian nyatakan jumlah nilai sudut bagi raja yang dilukis. Jadi terpulang pada kamu, lukislah berapa besar atau gaya macam mana sudut segi 4 tepat, bukan sudut. Bentuk segi 4 tepat macam mana yang kamu nak. Yang pastinya, pastikan sisi panjang dan lebar dia tidak sama. Contoh, kata kalau cikgu lukis, katalah sisi panjang cikgu nak ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 sisi. Okay, kemudian sisi lebar katalah cikgu nak ada 3. Itu kita lengkapkan bentuk segi 4 tepat kita. Tapi pakai pembaris tau. Cikgu tak pakai pembaris. Kamu kena pakai pembaris. Okey. Jadi dah lengkap dah bentuk segi 4 tepat cikgu yang tidak mempunyai ukuran panjang dan lebar yang sama. Sebab panjang cikgu ada 5 kotak dan lebar cikgu ada 3 kotak. Kamu boleh je buat, tak kisah. Katalah panjang kamu nak buat 4, lebar kamu nak buat 2 pun boleh. Asalkan jangan sama. Okey, faham tak? Faham. Okey. Jadi dah siap tugasan melukis kita. Lepas tu apa dia tanya ni? Dia tanya, lepas dah siap lukis, kemudian nyatakan jumlah nilai sudut bagi raja yang dilukis. Sudut kita ada berapa? Sudut ada berapa pada lukisan? 4. 4. Iaitu di sini 1 sudut di sini, 1 lagi di sini dan di sini. So ada 4.
Keempat-empat sudut ni pula adalah jenis sudut apa? Tegak. Sudut tegak. Jadi sudut tegak ukuran dia berapa? 90 darjah. Jadi 90 darjah kena darab berapa kali? 4. Betul. Jadi 90 darab 4 kita dapat 360 darjah. betul. Bagus. Jadi jawapan kita ialah 360 darjah. Okey. Boleh korang? Boleh. Boleh. Okey. Jadi kita dah tamatlah tajuk ruang kita. Basically dalam tajuk unit ruang itu saja yang perlu kamu tahu, seperti yang tertera dalam nota, dan cara-cara kemahiran menyelesaikan gabungan-gabungan soalan dalam unit ruang. Macam itulah cara yang cikgu tunjukkan. Jadi ada tak apa-apa soalan sebelum kita tamatkan kelas kita? Tak ada. Tak ada. Baik, okey. Kalau tak ada pesanan cikgu, bagi yang periksa mula hari Senin kan? Kamu punya kertas matematik hari apa? Khamis? Rabu? Kau tak ingat? Khamis. Jadual? Khamis. Jadi ada masa lagi. Untuk tahun 6, cikgu dia fahamkan tahun 6 dia periksa lagi lambat kan? Seminggu lagi kan? Esok. Esok Awak sekolah mana? SKSJ. Oh, Sengkang Jaya. Yelah, Sengkang Jaya lebih awal. Yang Kampung Medan tahun 6 dia tangguh lagi seminggu. Minggu depan lagi satu baru orang mula. Okey, jadi pesanan cikgu, selagi ada masa, bacalah nota-nota tajuk-tajuk sebelum ni yang cikgu dah beri pada kamu, ya. Dan hafalkan. Kemudian cubalah tengok, ulang kaji balik soalan-soalan yang pernah kita bincangkan dalam kelas sebelum-sebelum ni. Ya. Jadi cikgu doakan semoga kamu dipermudahkan, dapat menjawab dengan senang, dilapangkan fikiran. Allah bagi kamu senang je menjawab, senang je untuk keluarkan langkah-langkah kerja. Jadi kalau ada apa-apa sebarang pertanyaan, kalau kamu nak tanya berkenaan dengan matematik, boleh saja PM cikgu pada bila-bila masa. InsyaAllah cikgu akan cuba jawab. Okey, kita akhiri kelas kita pada hari ini. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada kelas muka pada minggu hadapan hari Ahad macam biasa. Okey kelas, bye-bye. Bye. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Sama-sama.